Ramai yang simpan emas, akhir sekali dia tak jadi kaya. Sebab yang pertama, dia salah pilih produk emas. Dia beli emas yang rantai yang macam ni, dia tak beli dinar dengan gold bar. Padahal emas yang macam ni yang dapat untung cepat. Sebab emas yang macam ni mahal dia pada kos upah, pada kos design. Lebih rumit emas tu, lebih mahal kos design dia. Dan bila nak jual, spread value dia boleh dikenakan 20 ke 40%. Jadi masa yang agak panjang untuk dapat untung. Kalau emas dinar dengan gold bar, at least 2 tahun kita dah untung dah dengan public gold. Yang kedua, dijadikan emas ni sebagai alat pelaburan. Sebenarnya ramai yang tak jadi kaya kalau dia beli emas, dia jadikan sebagai alat pelaburan. Beli jual. Kecuali bagi yang dah kaya lah, yang ada duit lebih. Ini persoalan mereka yang nak jadi kaya, yang nak kukuh kewangan, tapi dia tak jadikan sebagai alat simpanan. Yang kaya dengan emas, mereka yang jadikan emas ni sebagai satu alat simpanan. Fokus dia adalah kepada pertambahan gram, bukan selalu monitor harga. Yang ketiga, punca dia tak kaya dengan emas, dia tak tambah ilmu emas. Dia tak pernah baca buku wang emas ni sebab yang menjadikan kita kaya adalah ilmu, bukan emas tu. Dan dia beli emas tu sekali sahaja, walaupun jumlahnya besar, lepas tu dia tak tambah-tambah dah. Dengan harapan harga emas naik, dia untung. Padahal yang lebih untung dengan emas ni adalah mereka yang ada banyak kepingan emas. Jadi sekarang ni nak mula simpan emas, tak perlu mula dengan modalnya besar. Mula dengan berapa baji kita ada serendah 100 melalui akaun Emas Gap. Bila dah ada 5 gram pertama, keluarkan dekat tangan, pegang sendiri. Dekat pin video saya tu ada step by step.